Assalamualaikum. Ada satu hari beberapa tahun lepas, masa aku tengah scroll Instagram tengah malam, aku nampak seorang kawan aku post yang dia baru dapat promotion. Aku scroll lagi, nampak someone baru beli rumah. Aku scroll lagi, orang travel ke Jepun. Dan aku masa tu duduk dalam bilik sewa, makan Maggi, tertanya-tanya kenapa hidup aku macam tak ada progress. Momen tu bukan kali pertama untuk aku dan aku tahu ada antara korang pun rasa benda yang sama. So hari ni aku nak kongsikan kenapa kita constantly rasa orang lain lebih baik daripada kita, apa psikologi di sebalik perasaan tu dan paling penting, apa sebenarnya yang boleh kita buat. Let's go. Masalahnya macam ni, tak kira berapa banyak pun kita capai, akan ada je suara dalam kepala kita yang cakap, engkau tak cukup bagus. Engkau dapat degree, tapi orang lain dapat first class. Engkau dapat kerja, tapi orang lain dapat gaji lagi tinggi. Engkau dah mula exercise dan makin fit, tapi orang lain lagi kurus. Yang peliknya, walaupun kita tahu yang secara logiknya kita sebenarnya okey, tapi emosi kita tetap rasa macam kita kalah dalam satu perlombaan yang kita tak pernah register pun. Kajian menunjukkan yang 10% daripada pemikiran kita adalah berkaitan dengan perbandingan, comparison. Itu bersamaan dengan lebih kurang 20 ke 30 comparison thoughts setiap hari. Patutlah kita rasa penat kan? So, kenapa benda ni berlaku sebenarnya? Yang pertama, penting untuk kita faham satu benda, iaitu otak kita memang dicipta untuk compare, untuk membandingkan. Dan ini bukan satu kelemahan, ini adalah survival mechanism kita sebagai manusia. Masa zaman dulu, nenek moyang kita, dia perlu tahu, adakah aku lebih laju daripada pemangsa? Adakah aku cukup kuat untuk ada dalam kumpulan aku? So, comparison ni bantu mereka untuk hidup, untuk survive pada masa tu. Tapi masalahnya sekarang, mekanisme yang protect nenek moyang kita pada zaman dulu, hari ini dia punish diri kita. Sebab dulu mereka bandingkan dengan mungkin 50 orang dalam tribes mereka. Tapi sekarang, kita bandingkan dengan jutaan orang yang ada kat dalam social media. Dan ada satu lagi faktor yang penting, iaitu kita hampir selalu buat apa yang orang panggil sebagai upward comparison. Maksudnya kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik daripada kita dalam satu aspek. Kita jarang fokus kepada orang yang struggling, kita biasanya fokus kepada orang yang achieving. Sebab otak gunakan comparison sebagai motivasi. Kalau dia boleh dapat, kita pun patut boleh dapat. Nampak macam positif, tapi bila kita overdoing it, dia akan jadi toxic kepada diri kita sendiri. Sebab ia akan buat kita hidup dalam keadaan aku belum cukup lagi. Dan dekat Malaysia ni tekanan dia lagi kuat sebab kita hidup dalam budaya kolektivis. Korang pernah dengar ayat macam ni kan? Anak orang dah kerja government, engkau bila lagi? Kawan kau semua dah kahwin, kau bila nak kahwin? Ini bukan sekadar pembandingan dalaman, ini adalah external pressure. Dan bila bertahun-tahun kita dengar benda ni, kita akan mula internalisekan semuanya. Ia akan buat kita rasa tertekan untuk memenuhi kehendak orang lain. Sampai satu masa, walaupun tak ada siapa-siapa yang judge kita, kita start judge diri kita sendiri. Aku ingat masa mula-mula aku kerja dulu, gaji aku okey je. Tapi setiap kali ada family gathering, bila orang tanya, engkau kerja apa sekarang? Dalam kepala aku dah start compare dengan cousin-cousin aku yang lain. Yang kerja dekat bank, yang kerja sebagai pharmacist. Tak ada siapa-siapa cakap apa-apa pun. Tapi aku sendiri rasa aku kekurangan. Ini benda yang paling penting yang ramai orang tak sedar. Kita tak compare the whole life orang lain, tapi kita compare hanya satu dimensi, satu aspek je dalam satu masa. Kawan dapat promotion, kita compare dari segi career. Tapi kita tak tahu, mungkin dia burn out. Mungkin hubungan keluarga atau kawan-kawan dia tak okey. Mungkin mental health dia tengah struggling. Orang beli rumah, kita compare dari segi kekayaan. Tapi kita tak tahu, mungkin dia ada masalah hutang yang banyak. Mungkin dia beli rumah tu dengan bantuan keluarga dia. Dan kita tak tahu apa lagi pengorbanan lain yang dia dah buat. Research menunjukkan yang kita judge seluruh hidup kita berdasarkan satu highlight hidup orang lain. Itu satu comparison yang memang tak adil. Okay, so jadi apa yang boleh kita buat secara realistik? Ini 3 cara yang aku buat dan aku rasa cara ni efektif untuk aku so far. Yang pertama adalah awareness. Bila kau mula compare diri kau dengan orang lain, kau just kena notice. Maksudnya, kau tak perlu marah diri kau sendiri. Cukup untuk kau cakap, oh, aku tengah compare hidup aku dengan hidup orang lain. Cukup setakat tu untuk kau stopkan overthinking dan over-comparing dalam kepala kau. Dan aku perasan, situasi yang trigger aku selalunya adalah lepas aku scroll social media dan lepas family gathering. So, bila aku tahu pattern ni, so aku boleh prepare mentally. Yang kedua adalah reframe the comparison. Daripada kau tanya kenapa aku belum lagi capai tahap macam mereka, cuba kau tanya macam ni, apa yang aku boleh belajar daripada perjalanan hidup dia? Kau tukarkan comparison tu, perbandingan kepada rasa ingin tahu, curiosity. Ini dia boleh ubah dari perbandingan kau yang toxic tadi tu jadi lebih produktif. Dan yang ketiga adalah gratitude audit.
Gratitude ni rasa bersyukur. Kajian menunjukkan yang gratitude adalah penawar antidote yang paling kuat untuk comparison. So apa yang aku buat, setiap malam aku akan senaraikan 3 benda kecil yang aku dah achieve hari ni. Kau tak perlu listkan contoh-contoh yang besar. Contohnya, apa yang aku buat adalah hari ni aku dah berjaya bangun awal. Hari ni aku ada bantu orang lain. Dan hari ni aku dah belajar satu benda yang baru. Bila kau consistently acknowledge kau punya progress diri kau, kau latih otak kau untuk nampak apa yang kau ada, bukan cuma apa yang kau kekurangan. Aku bukan nak cakap untuk kau stop comparing, sebab benda tu hampir mustahil untuk kita. Tapi apa yang possible untuk kita buat adalah untuk kita ubah relationship kita dengan comparison. Bila kau rasa orang lain lebih baik, anggap itu sebagai maklumat, bukan untuk menilai diri kau. Kau ada timeline kau sendiri, dengan battle kau sendiri, dengan pace kau sendiri. Dan secara jujurnya, sebenarnya kan, ramai orang yang kau rasa lebih baik tu, mereka pun ada versi mereka sendiri yang rasa tak cukup. So lain kali bila kau scroll phone dan kau rasa aku kekurangan dalam hidup aku, kau pause, kau tarik nafas dan kau ingat satu benda ni. Hidup kau tak perlu nampak macam orang lain, ia cuma perlu nampak macam hidup kau je. Yang penting kau teruskan usaha untuk kau capai target dalam hidup kau. Kalau video ni kena dengan kau, share dengan seorang kawan kau yang mungkin tengah rasa benda yang sama, dan jangan lupa subscribe untuk lebih konten yang macam ni. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.